Assalamualaikum, welcome to Fat Vlog. Day 3 untuk trip ke Perlis. Kita orang singgah ke Pasar Tani Pokok Getah. Jom. Jalan jam. Semua orang pergi ke Pasar Tani. Macam orang enjoy. So ni Pokok Getah. Mana lah video. Ada anak ayam tu mana-mana ni. View bawah Pokok Getah. So sejuk ah. Kasam. Ni beli apa ni? Ni beli apa ni? Kasam. Belacan? Oh. Oh ni, dalam ni. Satu je. Satu je. Ni apa nama kuih dah? Kuih Pokis. Kuih apa? Pokis. Oh, Pokis. P-U-K-I-E-S. Ah, okey. RM2 ah. Tadi dah selesai dekat Pasar Net Pokok Getah. Ni kita ke floating market dekat Perlis ni. So ala-ala caca Thailand sikit lah kan. Jom kita pergi ke Pasar Terapung. So Pasar Terapung ni dia dekat JPS lah. JPS punya projek buat Pasar Terapung. So kena masuk dalam Pasar ni dekat dalam JPS punya kawasan. So kita akan masuk dekat sini. Let's go. Wah, menarik juga kawasan dia. Macam-macam aktiviti kat sini. Ada mini zoo, ada rekreasi air, santuari ikan air tawar. Oh, macam-macam guys. Oh, main steering. Oh dia. Tu boleh kayuh. Kalau larat kayuh, dia bagi kayuh. So, ada niaga-niaga semuanya terapung lah. So boleh makan dekat tepi ni. Jual jagung bakar. Ha? Siapa yang nak jagung? Yang nak pergi beli? Oh, lagi. Ice cream. So dia ice cream. So diorang jual semuanya atas sampan lah. Sebab dia pasar terapung kan. Cuma kita makan, kita boleh makan dekat atas daratan. Gambar siapa? Ni dah warna.
mana? Oh, cantiknya dia warna. Cantiknya dia warna. Senyumlah sikit. Memang warna hitam ke yang situ? Entah, tak tahu promi dia. Promi dia warna hitam ke? Aku tak ingat warna apa. Tak, cuba kita tahu. Ini warna purple kot dek. Tapi ada Kita buat aktiviti mewarna. Tak start lagi? Ni tak start lagi? Ni belum lagi start? Kat sini kita boleh buat aktiviti makan ikan. Satu bekas duit. Satu bekas RM2. Kau main ni kan dah mahal dah. Satu pack. Siap dah. Lukisan anak-anak buah. Ni semua hasil-hasil orang. Wah, saya tulis nama ni. jatuh kan Mira. Mira apa? Oh, malu. Sampai bulan buruk. Pada buruk. Dedek, padas dedek. Dedek. Cantik. Ni jemur boleh kering. Jadi bawa adik belanja jadi boy. Puyo. Oh, jadi bol. Adik belanja. Belanja berapa adik? Ini dia dapatan warna-warni. Terutama warna-warni. Bukan senang main kat sini. Depan. So memang best lah kat sini. Selfie mood lah sayang. So tarikan utama kat sini lah, kampung warna-warni ni. So sini lagi meriah daripada sana. Ada aktiviti naik beca. Ada orang kampung kat sini niaga. Kalau korang nak naik beca boleh naik kat sini. Banyak beca. Tutup pun ada, tutup Thailand. So kampung kat sini diorang dah berpakat untuk mewarnakan rumah-rumah diorang. So memang cantik lah. Oh tu je, Jambatan Tuanku Said Putra. Yo, jom naik beca. Sekejap je lagi berhenti tengok gambar. Naik. Itulah. Minion. Kita naik beca. Pagar main kanan sangat bang. Ronda kampung. Perak. Ipoh Perak. Jam. Semua kampung kat sini semua warna-warni. Memang rumah nak dapat ni. Bukan nelayan apa? Oh. Masa Covid tu lepas start proses ngecat kampung kan. Oh, punca Covid tu lah. Tak tahu nak buat apa bak cat kampung. Warna bendera Perlis. Dia Raja Muda Perlis yang punya idea ni. Faham. Kelima kita pula. Tema warna bendera negeri. Tu yang biru biru kuning kan. Yang di sini ada tema biru kuning. Macam di sini pula checkpoint yang hijau lah. Okey. Biasanya ni kita boleh lah kalau nak turun nak gambar. Nak turun dulu, jom. Nak turun tak? Nak turun gambar. Tapi jenuh orang kampung layan tetamu tu.
Dia macam rumah tadi kan. Dia orang yang buat satu laman ni untuk orang gambar. Dia tak ada monster mana-mana apa. Ya. Laman dia dia ni buat satu laman ni. Oh ni tak ada lah, cuma ada komatik kan lagi orang. Yalah. Kita ada laman bunga raya, rumah bondo dengan rumah dodo. Dia semua lalu ni kita dah. So kat sini sebenarnya kita jalan kaki. Oh, ramai bunga raya. Bisnes-bisnes orang kampung kat sini. Cantik rumah ni. Orang patut datang lah. Support orang kampung. Oh, dia ambil side. Ada tak yang naik ni accident? Alhamdulillah. Kalau raya ni macam mana? Orang tak marah ke? Tak. Sebab sini dah Memang tempat yang ada faham lah. Kalau tahu tu di kahwin memang tak ada dekat sini. tak buat dekat ada pasaran depan ni. Betul dah. Sebab dia rapat-rapat kan? Tapi cek. Yang cat warna-warni ni ada Tuanku Raja Muda Perlis. Dia buat Lepas tu yang sponsor cat Tuanku Raja Muda Perlis dengan Majlis Agama Islam Perlis. okey. Lepas tu dia bagi cat ber lah lama-lama. Dan sebab dia tahu betul tempat royong. macam ni kan, orang nak datang. Dia bagi sekali dah. Dia bagi cat tu. Orang cantik kan cat warna. Dia bagi warna. Ini checkpoint yang pertama dalam Lestari. Boleh gambar dekat belakang sana, depan ni atas tangga kalau nak. Okay dah. Kanak-kanak Rebina. Okay.